feel the rush, it's just us in this glowing light. Electric touch, can't get enough. This love ignites, we chase the stars no matter how far. Let emotions guide this cosmic dance, so our romance we won't hide. In this love parade, we'll never fade. Assalamualaikum. Hari ni nak review korang Civic FE tukar Android player Dudu 7 10 inci punya lah, bukan 12.3. So kita tengok power tak power. Dia buat macam-macam juga dengan kita. Kita review semualah. Ni Mugen mirror, ada signal lah. Ni signal, ada blind spot warna merah situ, macam biasa video lain lah. Next dia buat 360 dengan kita. Kamera kat sini, lens wash tak bersih, boleh guna balik. Ok, situ lah. Ini untuk depan, first time kita buat cara ni. Dia mounting kuat kalau kita gantung sini ke. Kali ni sebab dulu ada case patah kan, kita pakai casing yang baru punya untuk Civic e-SUV saja macam ni. Ok, memang padu ni. Kanan macam biasalah pakai casing. Ok, ok tu Android player. Dia pasang dengan kita boost speaker juga. Ini ada boost pillar, center speaker, ada door speaker, belakang sama lah. So kita tengok apa lagi dia buat. Inilah Android Dudu 7 dia buat dengan kita. Sini dia ada DVR lah, dashcam Dudu 7. So dia boleh jadi sebagai ADAS dashcam lah. Bila kita terkeluar lane ke mengantuk, dia akan ada bunyi tau. So ini ADAS dia lah. Okay, sini boleh tengok setting ADAS dia tu, voice alert ke apa, semua ada lah. Okay, tu yang best dia. Lepas tu dia ada TPMS. Esok baru aku tunjuk lah. Dalam ni ada sambung lah TPMS. Kita tengok nanti ujung video ni aku tunjuk lagi. Ini Dudu 7 ni dia boleh buat PIP lah. Boleh play YouTube sini, boleh tengok radio sini, 3, 4 pun boleh lah. Lepas tu dia memang banyak customize lah. Lagi yang best Dudu ni ya, dia ada inilah, dia punya apa, tutorial dia ni, macam-macam ada lah. Korang boleh tengok sini. Dia ada forum, dia ada Telegram. Korang boleh dapat support sekejap saja. Yang aku tadi tak dapat install ni kan, aku terus tekan kat Telegram, terus dapat support. Ni vehicle setting semua ada support lah, jangan risau. Vehicle setting, kalau nak tengok vehicle setting kat sini, tekan vehicle, yang original semua dah ada lah. Nampak? Reverse setting, vehicle setting, door lock semua ni. Ok, driver assist pun dah ada, nampak tu. Blind spot kan semua ada. Right, door window pun semua ada. Ini yang original lah. Semua ada balik. Ok, memang cantik lah interface je ni. Korang boleh buat macam-macam lagi. Nak tengok wifi ke hotspot ke kat sini lah. Ok, sini setting. Ok, so korang boleh cakap dengan dia lah. Open Maps. Nampak? Dia boleh buka lah. Open Netflix. Dia buka geng. Nampak? Video pun cerah, terang. 2K punya screen memang padu. Di sini ke video tak ada potong. Ok, even bagi lens wash pun video takkan padam, still play. Nampak? Right. Ini semua plug and play ada soket dalam ni. Canvas semua dah pakai. So bila ada canvas, line gerak lah. Tu sebenarnya ada canvas lah. Jadi ada lagi trigger, bak radar, semua ada lah. Tapi sound memang padu lah, tak boleh move on lagi. Padu kan, berdetum macam konsert, tak pecah sound dia. Android player, boost speaker memang padu. 360 bila dah calibrate tune, pakai kamera mahal, memang malam macam siang lah. Tekan balik 360 tengok, memang terang, perfect, tak ada putus punya. Ok,
Okay, bila pasang dashcam Dudu ni, dia link dengan Android Play ni, bila kita keluar sikit dia bunyi. Nampak tu dia bunyi. Lagi kuat sikit dia bunyi. Nampak dia bunyi. Kalau kita break mengejut pun dia macam pelik lah. Kita mengantuk ke apa, dia akan bunyi juga. Kalau kita dekat dengan kita sangat pun dia akan bunyi juga. So dia ada lagi additional bunyi lah. Bagus juga. Ini yang best dia, 3 boleh buat. Ini radio, ini Waze. Waze boleh guna macam biasa. Okay, YouTube boleh tengok. Kalau nak buat Netflix sini pun boleh. Titanic song. Open YouTube. Ada marking. So senang lah nak pasang macam ni saja. Tapi kena hantar kedai tayar lah. Ini kat Jarum sini. Ini kereta 4 jack. Kena hati-hati juga jack ni. Jack point tu kena penting. Pasang TPMS nanti siap kita tunjuk. Dah siap pasang 4-4. Kita tengok. Ni rupa dia. Tengok dalam. Okay, ni cara dia. Ini TPMS. First kali tolak pergi disk. Tolak di sini kan. Nanti dia hilang lah sini. Pergi sini kena masuk directory ni, file ni. Sekejap lagi ada USB. Tekan USB ni, install ni. Dah install, settle, baru boleh guna. Okay, check. Dah ada TPMS. So hijau ni tolak balik ke sini, dia jadi merah. Okay, lepas tu dia tengok sini terus ada. Kejap lagi dia dapat reading lah. Kita kena gerak sikit dia dapat reading. Okay, lepas tu apa lagi boleh buat? Kat sini tekan sini, bagi vehicle, device, pergi TPMS, ambil Dudu TPMS tu. Right, so ini minimum maksimum semua korang punya setting lah. So kita pakai KPA lah. So tengok, kalau korang swap tayar ke sini boleh pilih lah. Yang penting korang kena ingat ini setting awal lah. Okay, tu sajalah. Ni cara nak learn lah. Kalau korang lupa tayar mana korang swap, boleh learn sini lah. Dia jadi dashcam juga, dia punya Dudu DVR ni yang kita record semalam lah. Dia dapat play balik lah. So aku nak tunjuk korang berapa lama dia ambil masa untuk reboot. Tengok, tekan reboot, sekejap je. Banglah ni suruh jalan pula. Sekejap. Dah reboot, siap. Dia naik 360 dulu. Okay, ni tengok. Kalau nak tukar team senang saja. Pergi setting, korang ambil home ambil home. Ini nampak ada normal mode, minimalist mode. Normal mode macam ni, dia reboot, kejap lagi dia tukar. Dia sini atas ni boleh letak apa-apa lagi yang kita buka lah. Lepas tu tengok ni boleh tukar lah. Kita nak apa, weather ke, music ke, TPMS ke, ambil TPMS. Dia boleh buat macam-macam mode lah. Ini lepas tu korang boleh tukar 3D ke. Kalau buka pintu kereta kan, dia tahu lah buka. Lepas tu korang boleh buat wallpaper. Okay, kalau macam ni navigation dan PIP kan,
korang boleh tukar lah apa korang nak kan. Boleh tukar-tukar dia punya PIP lah. Okay, korang just tekan sini default navigation app ni, korang boleh tukar YouTube ke, semua boleh. Okay, senang. Yang bawah ni pun korang boleh edit mini widget ni. Apa yang korang tak nak semua boleh buang lah. Remove or drag to sort, tap to display part tu. Macam-macam. Radio pula korang tekan rescan, dia akan search semua channel yang ada. Nanti dia buat list. Dia dah dapat list. Okay, yang mana naik nama tu dia akan naik nama auto lah. Okay, mantap. Ni semua lah. Kalau nak susun TPMS duduk sini, bawa sini. Gitu. Sebelah muzik ke. Okay, apa lagi yang penting, app ni ke, app ni duduk sini. Boleh ni 4 ni dah. So tengok semua ada lah. Ni theme lain dia lah. Wallpaper macam mana semua boleh ni. Default night theme, nampak tu. Sekarang default lah. Ni semua jadi gelap lah. Walaupun siang, malam siang sama. Sini juga. Yang ni kena login lah. Korang dapat profile boleh download dia punya tutorial apa semua lah. Ni kalau nak tengok spek dia lah. Okay, about device ni. Ni semua lah. Android 13 7870 punya processor ni, 2K, 8GB 128. Ini Android 13 yang ori . Ni cara nak buat split screen. Tekan bulat ni, lama-lama naik ni kan. Tekan ni, tekan bulat ni, tekan logo, tekan ni tengah. Jadi split screen macam normal lah. Ni pun sama. Kalau kita play video kan, dia takkan distort apa. Tengok kalau kita play video, bagi signal, tutup signal, dia still ada, tak kacau. Even bagi line watch pun kan, kita tutup, dia still jalan video tu, takkan stop. Okay, macam biasa. Okay, so ini home, ataupun ini aku nak tutup background app. Ni. Okay, ini adalah full screen. Ini back lah. Okay, sini ada TPMS dia okay, ada 4G punya ni, ada Wi-Fi, ini GPS, semua ok lah.